Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Encik Azharuddin Mohamad selaku pensyarah dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada 6 orang ahli akan membentangkan mini kajian kami yang bertajuk penerapan nilai dan etika dalam kalangan guru di sekolah. Mari kita mulakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatimah binti Rosnizam, nombor matrik P156354. Kita akan teruskan dengan pengenalan. Pertama sekali, guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai teladan kepada pelajar. Di peringkat sekolah menengah khususnya, guru bukan hanya menyampaikan ilmu, malah menjadi contoh dalam membentuk sasiar, kepribadian dan nilai dalam diri pelajar. Sikap, tutur kata dan tingkah laku guru akan memberi kesan yang mendalam kepada perkembangan pelajar. Kedua, nilai dan etika merupakan asas penting dalam membina profesionalisme seorang guru. Penerapan nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab dan amanah bukan sahaja membentuk watak guru yang berintegriti, tetapi juga membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif, selamat dan dihormati oleh semua pihak. Ketiga, penerapan nilai dan etika ini adalah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK yang menekankan kepada pembangunan insan secara menyeluruh dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Nilai dan etika bukan sekadar pelengkap tetapi menjadi tunjang utama dalam melahirkan generasi yang seimbang dan berakhlak mulia. Okey, seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahana binti Rosli. Hari ini saya akan membentangkan tentang objektif kajian yang kami jalankan yang berfokus pada nilai dan etika dalam kalangan guru. Okey, kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pengetahuan guru terhadap nilai dan etika dalam pendidikan. Selain itu, kami juga ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai dan etika di sekolah menengah. Dalam hasil kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam memperkukuhkan nilai profesionalisme dalam kalangan pendidik. Nilai dan etika bukan sekadar elemen teori tetapi merupakan asas dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Oleh itu, kefahaman setiap penerapan yang tepat amat penting dalam memastikan kualiti pendidikan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahana binti Rosli. Hari ini saya akan membincangkan persoalan penting dalam dunia pendidikan, sejauh mana kesedaran guru-guru terhadap nilai dan etika dalam pengajaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai ini dalam kalangan guru. Baiklah, isi yang pertama saya akan tekankan di mana kita perlu memahami tahap kesedaran guru terhadap nilai dan etika dalam pengajaran. Kesedaran ini memainkan peranan penting dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang positif dan berkesan. Ia bukan sekadar pematuhan kepada peraturan tetapi mencerminkan integriti, profesionalisme dan tanggungjawab moral seorang pendidik. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan nilai dan etika. Antaranya termasuklah budaya sekolah, persokongan pentadbiran, latihan profesional serta pengalaman peribadi guru itu sendiri. Sekiranya faktor-faktor ini diberikan perhatian sewajarnya, kesegaran dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahana binti Rosli. Nombor matrik saya P157099. Hari ini saya akan membincangkan satu isu yang semakin mendapat perhatian di mana kerja sambilan dalam kalangan guru. Okey, mengapa guru memilih untuk melakukan pekerjaan sambilan? Okey, yang dapat saya nyatakan terdapat beberapa faktor utama yang mendorong mereka ke arah ini. Antaranya adalah peningkatan kos sara hidup yang menyebabkan sebahagian guru-guru sebegini mencari pendapatan tambahan melalui perniagaan dalam talian atau perkhidmatan penghantaran lah. Selain daripada itu juga, mereka juga perlu mengimbangkan antara tugas utama sebagai pendidik dengan kehidupan peribadi. Benda ini tidak mudah jika masa mereka terlalu padat dengan pekerjaan tambahan lah. Okey, so bagaimana kita nak menangani cabaran ini? Ada beberapa langkah yang boleh diambil. Pertama sekali adalah kita pandai menguruskan masa dengan kewangan lah. Kiranya kita boleh membantu guru mengaturkan jadual dengan lebih
lebih baik dan merancang kewangan mereka dengan lebih berkesan. Yang kedua, kita mengadakan latihan profesionalisme berterusan untuk memastikan mereka kekal kompeten dan etika kerja mereka terpelihara. Okey, kesimpulan yang boleh saya simpulkan di sini, kerja sambilan boleh memberikan manfaat dari segi kewangan, tetapi tanpa pengurusan yang baik, ia berisiko menjejaskan kualiti pendidikan dan keistimbangan kehidupan seorang guru. Oleh itu, sokongan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia serta pihak sekolah seperti kenaikan allowance dan juga latihan pembangunan profesional amat penting untuk membantu guru menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih baik. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Farhani. Saya akan membentangkan isu berkaitan dengan pengurusan masa guru. Isu ini terjadi kerana guru tidak ada jadual harian yang jelas. Tanpa perancangan harian yang sistematik, guru cenderung bekerja secara spontan dan tidak tersusun. Ketidakadaan jadual kerja atau senarai tugasan menyebabkan tugas tertangguh atau dilakukan pada saat-saat akhir. Isu seterusnya ialah sikap guru yang suka menangguh kerja. Sikap suka menangguh tugasan menyebabkan guru perlu menyelesaikan banyak perkara dalam masa yang singkat, terutamanya menjelang tarikh akhir. Ini menimbulkan tekanan dan menjejaskan kualiti kerja. Antara cara penyelesaian yang boleh dilakukan ialah menyusun keutamaan tugasan. Guru perlu belajar membezakan di antara tugas penting dan tugasan yang mendesak, serta merancang tugasan mengikut keutamaan. Contohnya menggunakan kaedah seperti penting vs mendesak. Seterusnya menggunakan kaedah sediakan senarai tugasan harian dan mingguan. Yang kedua, merancang masa dengan lebih sistematik dengan menggunakan planner harian, mingguan atau digital calendar untuk merancang waktu pengajaran, mesyuarat, semak kerja pelajar dan rehat. Tetapkan blok masa khusus untuk belajar tertentu. Contoh, masa menyemak buku pada hari tertentu sahaja. Kesimpulannya, pengurusan masa yang lemah dalam kalangan guru boleh menjejaskan kualiti mengajar dan kesejahteraan diri. Oleh itu, guru perlu dilengkapi dengan kemahiran merancang masa menggunakan teknologi dan mendapat sokongan daripada pihak sekolah. Dengan pengurusan masa yang baik, guru dapat melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azrina binti Ahmad Zamri, nombor matrik P155839. Di sini saya akan menghuraikan tentang isu tekanan kerja. Tekanan kerja adalah salah satu yang menjadi isu dalam menerapkan nilai dan etika di kalangan para guru. Di sini saya huraikan beberapa punca serta cadangan penyelesaian bagi isu tekanan kerja ini. Okey, yang pertamanya keletihan emosi. Dalam bahasa mudahnya burnout. Ini disebabkan oleh tekanan kerja yang berterusan dan menyebabkan guru menjadi letih secara mental dan emosional. Okey, punca kedua isu tekanan kerja ini adalah beban tugas yang berlebihan. Guru perlu menjalankan tugas-tugas bukan akademik seperti pengurusan data, dokumentasi dan aktiviti kokurikulum yang secara tidak langsungnya mengganggu fokus utama tugas seorang guru sebagai pendidik. Yang ketiga, konflik peranan. Guru menghadapi konflik untuk seimbangkan tuntutan pentadbiran seperti KPI dan tanggungjawab moral dalam mendidik sasiah pelajar. Dan yang terakhir, tekanan kerja juga kadangnya berpunca daripada tingkah laku pelajar yang sangat mencabar. Antaranya, masalah disiplin pelajar yang kurang hormat terhadap para guru. Juga gangguan tingkah laku pelajar seperti pelajar yang ADHD, ODD yang kadang-kadangnya menolak dan tidak berminat terhadap aktiviti PDP. Okey, berikut adalah beberapa penyelesaian yang saya boleh cadangkan dalam kita mengatasi isu tekanan kerja ini. Pertamanya, sokongan moral dan profesional daripada pihak pentadbir. Pihak pentadbir perlu mewujudkan ruang komunikasi dua hala antara guru dan pihak pentadbir. Okey, selain itu, penghargaan yang berkala bagi menghargai usaha guru juga perlu dilakukan bagi meningkatkan motivasi dan mengurangkan kecenderungan untuk bersara awal. Okey, kedua, pengambilan pembantu pengurusan sekolah bagi menyokong operasi pentadbiran sekolah yang tidak melibatkan tugas seorang guru.
Cadangan seterusnya adalah pengstrukturan semula tugas guru. Ini juga perlu dilakukan bagi mengurangkan tugasan bukan pedagogi seperti data, dokumentasi dan menyerahkan tugasan tersebut kepada pembantu takbir atau staf sokongan seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan akhir sekali, cadangan yang terakhir adalah pengurusan disiplin pelajar yang efektif. Pihak sekolah perlu menyediakan polisi disiplin sekolah yang jelas dan konsisten, dan kerjasama daripada tiga pihak ini iaitu guru, ibu bapa dan masyarakat juga menjadi peranan utama dalam melahirkan pelajar yang berdisiplin dan berakhlak tinggi. Okey, kesimpulannya, tekanan kerja bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan guru, malah mengganggu keupayaan guru dalam menerapkan nilai dan etika dalam pengajaran. Secara keseluruhan, pendekatan menyeluruh diperlukan untuk menjamin kesejahteraan guru dan keberkesanan pendidikan nilai dalam bidik darjah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatia binti Rosnizam, nombor matrik P156354, dan hari ini saya akan membentangkan tajuk kepatuhan kod etika. Topik ini sangat penting kerana ia melibatkan integriti dan profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugas harian. Antara isu utama yang sering berlaku ialah penyalahgunaan media sosial oleh guru. Ini contohnya menyebar kenyataan politik, maklumat palsu dan tingkah laku yang tidak sopan yang boleh mencermarkan imej profesion. Selain itu, sikap tidak profesional dalam PDP seperti tidak bersedia, guna bahan yang tidak sesuai atau sambil lewa juga menjejaskan kualiti pendidikan. Semua ini memberi kesan langsung kepada murid sama ada dari segi motivasi, pencapaian akademik maupun sahsiah mereka. Untuk mengatasi isu ini, terdapat dua langkah. Pertama, latihan profesionalisme berterusan. Guru perlu menghadiri latihan secara berkala sepanjang tempoh perkhidmatan. Ini berfokus untuk latihan yang merangkumi isu semasa seperti media sosial, tekanan kerja dan konflik etika. Kedua, pemantauan dan penguatkuasaan etika, iaitu pihak pentadbir perlu ada mekanisme pemantauan yang telus, termasuklah pemantauan tingkah laku guru di sekolah maupun di atas talian. Tindakan yang tegas dan adil perlu diambil jika berlaku pelanggaran etika oleh guru. Kesimpulannya, isu ketidakpatuhan kod etika guru ini boleh menjejaskan nama baik profesion dan pencapaian murid. Oleh itu, latihan berterusan dan pemantauan yang berkesan sangat penting untuk memastikan profesion keguruan kekal dihormati dan dipercayai oleh seluruh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Yasmin binti Muhammad Faisal, nombor matrik P158612. Hari ini ingin membentangkan isu yang kritikal dalam konteks penerapan nilai dan etika dalam kalangan guru, iaitu isu kepedulian guru. Baiklah, dalam sistem pendidikan, guru bukanlah sekadar penyampai ilmu tetapi turut berperanan sebagai pembimbing sahsia dan emosi pelajar. Namun begitu, timbulnya isu ketidakpedulian guru semakin hari semakin membimbangkan, dan ini merujuk kepada sikap guru yang tidak mengambil berat terhadap kesejahteraan pelajar, di mana baik dari aspek emosi, sosial ataupun akademik. Antara isu-isu utama yang dikenal pasti termasuklah tingkah laku negatif guru seperti menyindir, melabel pelajar secara berlebihan, mengamalkan sikap pilih kasih serta kurang memberi perhatian secara individu kepada pelajar. Punca utama termasuklah guru ini tidak benar-benar berminat dalam profession ini serta beban kerja yang melampau tanpa pemantauan berkesan daripada pihak pentadbir sekolah. Kesan daripada ketidakpedulian ini amatlah serius, di mana pelajar akan hilang motivasi, berasa terpinggir dan akhirnya gagal berkembang secara holistik seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi mengatasi isu ini, beberapa cadangan telah dikemukakan. Antaranya ialah pemantauan berkala terhadap prestasi guru oleh pihak pentadbir, sesi kaunseling dan tata tertib terhadap guru yang bermasalah, sokongan moral daripada rakan sejawat, ganjaran dan pengiktirafan kepada guru yang menunjukkan kepedulian yang tinggi, pemilihan calon guru yang benar-benar berminat dan berpotensi serta pengurangan guru sandaran yang tidak terlatih bagi menjamin kualiti pendidikan. Kesimpulannya, kepedulian guru bukanlah lagi satu pilihan tetapi ianya satu keperluan kritikal dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak.
Di samping itu, guru yang prihatin, beretika dan profesional mampu mencorakkan suasana pembelajaran yang positif dan bermakna. Makanya, semua pihak, terutamanya guru, pentadbir dan pembuat dasar, perlulah berganding bahu agar matlamat pendidikan negara dapat direalisasikan secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haliza binti Maisuf, nombor matrik P155465. Saya akan membentangkan salah satu isu yang telah dibangkitkan, iaitu isu cabaran abad ke-21. Guru mempunyai cabaran dalam pembelajaran abad ke-21, iaitu dalam kelemahan penguasaan teknologi dalam kalangan guru yang masih lagi lemah, iaitu cabaran menguasai teknologi moden, dan ramai lagi guru yang lama menggunakan kaedah tradisional dan belum bersedia sepenuhnya untuk Pak 21. Tahap pengetahuan guru terhadap Pak 21 juga masih lemah, iaitu guru belum memahami sepenuhnya objektif dan konsep Pak 21 ini akan menyukarkan guru untuk memberi pembelajaran dalam kelas. Cara penyelesaiannya terdapat beberapa cara, iaitu yang pertama ialah latihan profesional guru berterusan, iaitu dengan menyediakan kursus berkala seperti Pak 21 dan integrasi profesional. Ianya dapat melatih guru dalam penggunaan teknologi, pedagogi aktif dan penerapan nilai secara kontekstual. Seterusnya adalah sokongan kepimpinan sekolah, iaitu pentadbir menjadi model teladan dan memberi ruang inovasi kepada guru, serta juga menyediakan budaya sekolah yang menyokong penerapan nilai dan etika dalam Pak 21. Seterusnya ialah pemantauan dan penilaian oleh KPM, iaitu KPM menyediakan modul khas penerapan nilai murni berdasarkan FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pak 21. Kesimpulannya, cabaran pembelajaran abad ke-21 ini memberi kesan kepada guru bagi membentuk pelajar pada masa kini, iaitu oleh itu strategi seperti latihan guru yang berterusan, penggunaan teknologi beretika serta sokongan sistematik daripada pihak berkepentingan adalah kunci kejayaan transformasi pendidikan selaras dengan aspirasi pendidikan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Haliza binti Maisuf, nombor matrik 155465. Pada bahagian metodologi ini terdapat sebanyak 3 reka bentuk kajian, iaitu bermula dari pengumpulan data, persimpanan data dan terakhir adalah analisis data. Bagi kaedah pengumpulan data, pengkaji menggunakan kaedah secara kuantitatif, di mana data yang diperolehi adalah dalam bentuk kuantitatif. Pengumpulan data pula menggunakan dua sumber, iaitu secara primer dan sekunder. Secara primer adalah mewakili borang soal selidik dan perisian Google Form yang digunakan semasa proses kutipan data. Bentuk soalan yang digunakan adalah secara tertutup, di mana responden hanya perlu memilih jawapan yang telah disediakan. Seterusnya, secara sekunder adalah melalui bahan bacaan seperti artikel, tesis, perpustakaan dan sebagainya. Bagi kaedah persimpanan data, kaedah ini adalah untuk menentukan jumlah populasi dan saiz juga bilangan responden. Di dalam kajian ini, kaedah persimpanan bertujuan akan digunakan oleh pengkaji hanya menumpukan kepada guru sekolah menengah. Untuk penentuan saiz sampel pula, pengkaji memilih merujuk jadual penentuan saiz sampel Ritchie dan Morgan 1970. Dengan merujuk kepada jadual penentuan saiz sampel, pengkaji telah menetapkan bahawa anggaran seramai 30 orang responden dipilih bagi menjawab beberapa soalan yang disediakan bagi mencapai objektif kajian yang telah digariskan. Data yang diperolehi merupakan data mentah dan sukar untuk diterjemahkan. Oleh itu, data tersebut perlulah dianalisis dan ditafsir dan difahami. Jadi, segala data mentah yang diperolehi akan diproses dengan menggunakan Statistical Package for the Social Science ataupun SPSS. Data yang diperolehi akan menggunakan analisis deskriptif bagi mendapatkan nilai kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Setelah selesai, data tersebut akan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan graf.
bagi memudahkan pengkaji untuk memahami. Penyelidik menggunakan interpretasi Skomin bagi membolehkan penyelidik mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam aspek-aspek yang telah dikaji. Dengan mengetahui item atau faktor yang mempunyai Skomin tinggi, penyelidik dapat mengenal pasti amalan terbaik dan elemen yang berkesan. Sebaliknya, Skomin rendah memberi isyarat kepada keperluan penambahbaikan atau intervensi. Dalam kajian ini, Skomin digunakan untuk menentukan tahap persepsi responden terhadap item-item dalam instrumen soal sidik. Bagi tujuan pentaksiran, Skomin telah dikategorikan kepada 3 tahap, iaitu tahap rendah, sederhana dan tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Yasmin binti Muhammad Faisal ingin membentangkan mengenai dapatan kajian kami. Okey, berdasarkan kajian kami, sebanyak 83.3% guru sangat bersetuju bahawa penerapan nilai murni adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini membuktikan bahawa tahap kesedaran guru terhadap etika profesional dan tanggungjawab moral amat tinggi. Apa yang menariknya, 100% responden juga mengakui kepentingan mematuhi kod etika perguruan. Hal ini menunjukkan bahawa guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi turut memainkan peranan dalam membentuk akhlak dan sasiah murid secara konsisten. Namun begitu, faktor luaran seperti beban kerja dan pengaruh sosial media dikenal pasti sebagai cabaran yang boleh menjejaskan amalan nilai dan etika jika tidak ditangani dengan bijak. Okey, secara keseluruhan, kajian ini mengesahkan bahawa guru sedar dan komited terhadap peranan mereka sebagai pendidik beretika dalam membina generasi yang berintegriti. Kajian ini telah melibatkan seramai 30 orang guru sekolah menengah sebagai responden dan majoriti daripada responden kami merupakan golongan wanita, iaitu sebanyak 80%. Manakala dari segi etnik pula, 93.3% terdiri daripada kaum Melayu, di mana ianya sejajar dengan taburan demografi pendidik di sekolah kerajaan. Selain itu, dari sudut umur pula, kumpulan tertinggi ialah dalam lingkungan 51 tahun dan ke atas, diikuti oleh guru muda yang berumur 21 hingga 30 tahun. Hal ini menunjukkan keterwakilan guru dalam pelbagai generasi. Apa yang menariknya, lebih separuh responden kami memiliki pengalaman mengajar melebihi 15 tahun, di mana ini memberikan nilai tambah kepada kualiti maklum balas kajian kami. Dan di samping itu, 80% daripada mereka ini telah berkahwin, di mana faktor ini yang lazimnya kita kaitkan dengan kestabilan emosi serta kematangan dalam kerjaya. Baik, secara keseluruhan, latar belakang responden ini memberikan asas yang kukuh untuk mentafsir dapatan kajian kami dengan lebih menyeluruh dan berwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azrina binti Ahmad Zamri, nombor matrik P155839. Okey, seterusnya untuk dapatan kajian ini di bahagian B, bagi objektif 1 iaitu mengkaji tahap pengetahuan guru terhadap nilai dan etika dalam kalangan guru. Kami menggunakan 5 soalan serta kami juga menggunakan 5 tahap pengukuran, iaitu sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan juga sangat setuju untuk mengukur tahap pengetahuan guru terhadap nilai dan etika dalam kalangan guru. Untuk objektif ini, Skomin menunjukkan berada di tahap yang tinggi, iaitu 4.83 pada P3 dan P4. Namun secara keseluruhannya juga menunjukkan Skomin berada di tahap yang tinggi. Ini dapat dibuktikan dengan peratusan bagi setuju dan sangat setuju daripada responden yang ditunjukkan dalam bacaan sebentar tadi adalah yang tertinggi. Okey, untuk dapatan kajian yang seterusnya di bahagian C pula, objektif yang kedua adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai dan etika oleh guru di sekolah menengah. Kami menggunakan 6 soalan dan juga 5 tahap pengukuran, iaitu sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan juga sangat setuju untuk menganalisis apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai dan etika oleh guru di sekolah menengah. Untuk objektif yang kedua ini, Skomin majoritinya menunjukkan berada di tahap yang tinggi, namun pada P3 iaitu faktor beban kerja menunjukkan Skomin berada di tahap min yang sederhana. Okey, ini kerana bukan keseluruhan daripada responden memilih tahap setuju dan sangat setuju. Malahan ada yang memilih
tahap tidak pasti dan sangat tidak setuju. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai dan etika oleh guru di sekolah menengah. Nilai dan etika guru bukan sekadar teori, tetapi aspek penting untuk membantu suasana pembelajaran yang kondusif dan profesional. Baiklah, saya akan menekankan beberapa poin penting. Yang pertama adalah kepimpinan pentadbir sekolah. Kepimpinan sekolah memainkan peranan yang paling besar dalam membentuk etika guru. Gaya kepimpinan yang adil dan berwibawa menjadikan contoh kepada guru dalam melaksanakan tugas dan etika yang tinggi. Dan yang kedua, budaya sekolah dan latihan profesional di mana persekitaran sekolah yang positif dan latihan berkala membantu guru menerapkan nilai murni. Amalan seperti bengkel etika dan sesi refleksi profesional mampu memperkukuhkan prinsip dalam pengajaran. Yang ketiga adalah sokongan rakan sekerja. Contohnya, hubungan baik antara guru mendorong penerapan etika dalam kalangan mereka. Sokongan dan perbincangan sesama rakan sekerja dapat meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan amalan nilai-nilai positif. Yang keempat adalah beban kerja. Sebagai contoh, beban kerja memberikan kesan berbeza kepada setiap guru. Ada yang mampu mengekalkan etika walaupun dalam keadaan tekanan tinggi, tetapi ada juga yang terkesan sehingga menjejaskan profesionalisme mereka. Yang kelima adalah pengaruh media sosial. Media sosial sekarang ni boleh mempengaruhi etika guru dalam dua cara, iaitu positif dan negatif. Kesedaran terhadap batasan penggunaan media sosial amat penting untuk mengelakkan pelanggaran etika dalam komunikasi dan penyebaran maklumat. Okey, baiklah. Untuk kesimpulannya, kepimpinan sekolah, budaya organisasi, sokongan sosial, beban kerja dan media sosial adalah faktor utama yang mempengaruhi etika guru untuk memastikan pendidikan berkualiti. Semua pihak bersama-sama menyokong usaha menerapkan etika yang kukuh dalam kalangan guru. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai dan etika oleh guru di sekolah menengah. Nilai dan etika guru bukan sekadar teori, tetapi aspek penting untuk membantu suasana pembelajaran yang kondusif dan profesional. Baiklah, saya akan menekankan beberapa poin penting. Yang pertama adalah kepimpinan pentadbir sekolah. Kepimpinan sekolah memainkan peranan yang paling besar dalam membentuk etika guru. Gaya kepimpinan yang adil dan berwibawa menjadikan contoh kepada guru dalam melaksanakan tugas dan etika yang tinggi. Dan yang kedua, budaya sekolah dan latihan profesional di mana persekitaran sekolah yang positif dan latihan berkala membantu guru menerapkan nilai murni. Amalan seperti bengkel etika dan sesi refleksi profesional mampu memperkukuhkan prinsip dalam pengajaran. Yang ketiga adalah sokongan rakan sekerja. Contohnya, hubungan baik antara guru mendorong penerapan etika dalam kalangan mereka. Sokongan dan perbincangan sesama rakan sekerja dapat meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan amalan nilai-nilai positif. Yang keempat adalah beban kerja. Sebagai contoh, beban kerja memberikan kesan berbeza kepada setiap guru. Ada yang mampu mengekalkan etika walaupun dalam keadaan tekanan tinggi, tetapi ada juga yang terkesan sehingga menjejaskan profesionalisme mereka. Yang kelima adalah pengaruh media sosial. Media sosial sekarang ni boleh mempengaruhi etika guru dalam dua cara, iaitu positif dan negatif. Kesedaran terhadap batasan penggunaan media sosial amat penting untuk mengelakkan pelanggaran etika dalam komunikasi dan penyebaran maklumat. Okey, baiklah. Untuk kesimpulannya, kepimpinan sekolah, budaya organisasi, sokongan sosial, beban kerja dan media sosial adalah faktor utama yang mempengaruhi etika guru untuk memastikan pendidikan berkualiti. Semua pihak bersama-sama menyokong usaha menerapkan etika yang kukuh dalam kalangan guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Farhanis. Okey, kesimpulannya, penerapan nilai dan etika dalam kalangan guru di sekolah menengah merupakan aspek penting yang menyumbang kepada kualiti pendidikan serta pembentukan yang menyumbang kepada kualiti pendidikan serta membentuk sosial pelajar. Kajian menunjukkan bahawa kepimpinan pentadbiran sekolah yang beretika, budaya sekolah yang positif, sokongan padu daripada rakan sekerja serta latihan profesional secara berterusan merupakan antara faktor utama yang menyokong pengalaman etika dalam kalangan guru.
Dalam masa yang sama, isu beban kerja yang berlebihan dan pengaruh media sosial menjadi cabaran yang perlu diberi perhatian serius agar tidak menjejaskan tahap profesionalisme dan integriti guru. Justru, semua pihak termasuklah pentadbir, guru, pembuat dasar dan masyarakat perlu bekerjasama dalam mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif, beretika dan berasaskan nilai murni. Hanya dengan usaha bersama, kita dapat memastikan profesional perguruan terus dihormati dan menjadi contoh teladan kepada generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.